Kau tak nyata apa? Niat puasa pada malam yang pertama, bila kita bercakap secara umum tu sama saja kan? Yakni di sisi jumhurul ulama, dia khilaf di sini antara yang tak sunyi pada khilaf tu, kata khilaf tu rahmat. Jadi tadi kita klik pada tanyaan ni, kita bina tahap tanya tadi, rukun puasa kita tu berapa tak ni kan? Nak bina tahap tu ni. Rukun puasa cara ijma bila dua, niat dan imsak. Betul ya rukun puasa. Ada banyak. Apa rukun semua? Ya, belah-belah. Rukun puasa dua tu ya. Niat dan imsak, menahan apa kita panggil menahan berok, pak kita sini panggil. Baik, kita nak bercakap tentang niat. Bila niat, hak tu samalah tu. Bak semaya, bak puasa, bak apa hak terhati di atas niat, kita kena tahu manwi dia panggil. Kalau kita niat semaya, kan? Tengok kalau semaya fardu apa yang kena kita niat. Qasa ta'arud ta'yun panggil kan? Baik. Maka bila puasa, ibadat juga ia terhati nak sah dia atas niat. Nah, kalau itu bila niat, bagaimana cara niat, kaifiat niat macam mana? Hak kita maklum kan? Ajar lapar dia hak cukup sempurna. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan? Aku puasa nawaitu sauma ghadin. Aku puasa esok hari tu ghadin. Orang dulu je tak faham, je kata dengan je kata nawaitu sama ghadin. Gitu dah. Pai tanya gapo tahu ku pun. Nama kata nawaitu sama ghadin. Mana kata mung kata sama ghadin? Dia tak tahu kelima ya. Itu belum betul semula. Nawaitu. Nawayanwi niat itulah. Nawayanwi niyatan tu fa'al nawaitu bukan nawai. Wayarata wai ke wayarata wai. Saja mulut itu jadi nawai. Nawaya, nawat, nawata, nawaina, nawaita gitu lah. Jadi nak nawai gitu. Tapi jadi lagu tu dah. Tak apalah. Nawai itu sengaja aku sauma, saja aku puasa ghadin besok. Saja aku puasa besok. Apa kata sebut besok? Ataupun esok. Saja aku puasa esok. Karena makna puasa tu menahan. Menahan dari mana? Makna dia iaitu imsak. Apa dia? Al-imsak anil muftirat jami'an nahari. Semua siang hari. Maka siang hari mula di mana? Yang nak ngaji satu. Kita ni tak lagi 24 jam ni siang malam. Siang malam tu ada orang tulis tak kena atas siam. Lah tu bahasa Melayu siam tulis dengan mi. Bila siang malam tulis dengan ngo siang. Siang malam. 24 jam ada siang malam. Kalau itu siang dari segi lurah mula di syuruk matahari. Kita tengok jam hari ni syuruk pukul berapa? Tu biar matahari jam berapa? Tak ada sini. Syuruk ni apa? Ni 35 tu siang pada lurah. Hukum ni malam lagi tu. Matahari tak terbit lagi tu. Kalau kita duduk sebelah balik tenai, rumah kita tepi patah, hadap ke tenai, matahari tak nampak lagi tu. Walaupun cerah putih dia panggil. Bukan cerah saja putih. Cerah putih tapi matahari tak nampak lagi. Masih malam. Yang ni segi lurah nah. Bila nampak juring, habislah malam, masuklah siang. Tu di segi lurah. Adapun di segi syarak, hukum syarak,
Panggil siang tu mula di mana? Mula di fajar subuh. Jam pukul apa subuh? Pukul 5 berapa tu? Pak Ita. Pukul 5 14 minit. Oh, pukul 5 18 minit. Jadi kalau pukul 5 baru 15 minit, masih malam. Masih malam. Bila pukul 5 18 minit kukuk darjah habislah malam, masuk siang. Bila masuk siang itulah kita niat alik malam, esok aku puasa esok. Betul tak aku puasa esok hari. Nah, sahabat, niat itu mazhab kita Syafi'i, niat itu rukun. Syarat nak sah niat kena tabyid. Apa tabyid? Kena menjatuhkan niat tu di waktu malam. Kan? Lepas tu ikutlah malam. Mulai masa meraih, pak raih, boleh dah niat untuk puasa esok. Lepas tu ikut saja nak niat masa mana pun. Boleh saja selagi dalam malam niatlah nak masa mana pun. Nah, abang tu kata aku puasa esok hari. Kan itu niat malam nak puasa esok. Tapi tu dah cerah dah baru nak niat tak jadilah aku puasa esok, anak esok dah ni. Nah, itu mazhab kita Syafi'i. Keluar mazhab Hanafi dia boleh niat siang. Pak kita boleh juga niat siang tapi khusus dengan puasa sunat. Kalau puasa fardu mesti kena tabyid niat. Mesti kena berjatuhkan niat di waktu malam. Yakni belum keluar fajar. Sudah, itulah niat dia. Aku puasa esok hari. Tiba-tiba soalnya berkata malam pertama. Contohnya tahun ni kita lihat anak bulan petang Rabu. Petang Rabu bermaknanya kalau nyegi nampak anak bulan bermakna puasa kita ni Khamis. Kalau tidak tetap di Jumaat. Tapi kalau balik-balik nu dia tetap di Khamis. Tetap dah di Khamis. Nah, baik. Ternyata kelihatan anak bulan istiadat kita dapat kelihatan anak bulan dah sah diisi qadi apa itu ini sabit istihar kata kita puasa hari Khamis. Masalah tu dah. Hanya puasa sungguh tu kau dulu. Masalah. Kita pun nyata dah kata kita puasa dalam esok. Maka malam pertama niat biasa seperti tu. Supaya malam kedua, malam ketiga tiap lagu seperti lah. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanah. Seperti tu. Itu masalah itu. Seperti tu. Tak ada niat aku lain. Cumanya kita beralih kita ingat mazhab lain. Beralih kita ingat dalam mazhab Maliki. Mazhab Imam Malik. Mazhab Maliki dia kata cukuplah niat semalaman malam yang pertama, niat sekali tu cukuplah yang kedua puasa lagi sampai sebulan, kalau 30 hari pun 30, kalau 29 cukup dengan niat malam pertama, cukuplah. Dia banding kata seperti kita semaya nak semaya perkaat duha. Baik zuhur, maya asar, 4 rakaat. Cukup niat pada rakaat berapa? Niat pertama. Rakaat kedua nak niat pula nak. Dah semaya lagi. Kalau kita semaya sunat duha sebanyak-banyaknya 8 takau muktamad. Kau doa kata muqabil kata 12. Kita nak semaya straight lalu 12 rakaat satu niat. Allahu akbar, aku semaya duha 12 rakaat. Cukup dengan niat tu kau duk bila rakaat, tak ada niat semula kata dia. Ni pun sebab tu beliau puasa cukup. Tapi jangan kata aku puasa esok hari esok, bukan sebulan. Lalu tu kata lagi mana? Bernyata kata esok kita puasa dah weh. Nawaitu apa dia? Shaum syahri Ramadan kulli. Tak ada aku puasa esok hari dah. Tak ada bahasa Arab. Memang maksud lalu aku puasa sebulan bulan Ramadan sekalian kerana Allah. Jadi aku puasa esok hari esok ialah aku puasa sebulan bulan Ramadan. Nawaitu shaum syahri Ramadan kulli. Lillahi ta'ala. Kita memang maksud lalu aku puasa sebulan bulan Ramadan. Semua kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau mazhab Maliki cukup, tak payahlah niat. Sengaja tak niat malam kedua, malam siapa sengaja tak niat. Tak ada apa, dia cukup dengan niat dia dah. Itu mazhab Maliki. Mazhab kita warna niat lagu tu boleh tapi cukup untuk esok jelah.
Aku puasa sebulan bulan Ramadan bagi ini tahun kerana Allah Ta'ala. Sah niat lagu tu. Tapi untuk esok. Malam yang kedua, mesti kena niat tiap-tiap malam tu mazhab kita. Tetapi, ada tetapi pula. Untungnya ada untung kita niat gitu. Tapi kena taklid lah. Kena taklid mazhab Maliki atau mazhab kaum yang mengatakan memada niat semalam pada semua bulan. Kita niat taklid gitu. Lepas kita niat macam tu, aku puasa sebulan bulan Ramadan bagi ini tahun kerana Allah. Selagi mana kita dah ingat, kita niat tiap-tiap malam, niat tiap-tiap malam. Tapi untungnya di mana? Untung kala-kalanya terlupa. Kok tengah-tengah, gini terlupa. Ingat siang, tak ada niat aku semalam puasa, terlupa. Di situ untungnya masuk dalam umum kita niat. Hak borang dah dalam bulan awal apa? Malam pertama tu. Lepas tu untungnya tu mana? Tak wajib atas kita qada. Tu untung situ. Ya. Tu nak ayat tu terlupa tu. Tu terlupa tu. Pas kali kita niat borang ni malam pertama tu kan. Ya hak kita terlupa tu termasuk le borang tu. Hak tu borang malam pertama tu untung duduk situ. Tapi kalau tak ada niat borang, hak tak niat tadi tak sah lah puasa tu. Bila tak sah wajib atas kita qada. Hingga tak ada haram sahabat kita terlupa. Masalah tadi Rabbana la tu'akhizna. Nak niat di petang, nak niat nanti nak niat ni jauh nu. Nah itu kan. Lepas tu jauh tak jaga ke? Ada niat lah. Ataupun terlupa. Terlupa lah niat malam. Bagaimana puasa kita? Pada awal kita berkeceknya, mazhab kita sampai tak sah lah muka tak niat. Niat pagi tak jadi. Kemudian kalau kita pergi jatuh kok tu pula. Kita pergi pula ada satu lorang lagi. Mazhab Hanafi. Memada niat pada waktu pagi. Kerana hubungan sebelah pagi belum gelicir takkan hubungan malam. Hubungan malam kan? Ya mula di mana? Jam 1. Jam pukul 1 dia mula di mana? Tak mula dengan malam. Sampai kalau ke sana dia panggil mari berapa? Mari 1 pagi. Tak faham tu 1 pagi tu. Kita sini tak faham bahasa. Mana pukul 1 pagi? Balah kira-kira. Sampai masa mana ni? Sampai 1 pagi kata dia. Kita keru kita. Ada ke 1 pagi setahu kita? 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi. Tak. 1 pagi dia mula di setengah malam habis 24. Bila cukup 24, 00:00:04 tu ke 1. Tu mula 1 sungguh tu. Payah bila setengah malam masuk balik pagi dah lah. Dia panggil 1 pagi. Sampai pukul 2 pagi kata dia. Kita pelan lah dia. 2 pagi, 3 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi tak itu kan? 8 pagi, pergi siapa habis mana pagi? Pukul 12. Lepas tu, bila masuk, lepas dah pukul 12, pukul berapa? Kita panggil pukul 1, sungguh pukul berapa? Pukul 13. Ini faham lah. Kena dengan hak siapa panggil. Siapa panggil apa? Tu dia. Wela sip nalika. Itu kan? Kena ke dia. Cuma kita pelik. Jisip nalika. Hasib nati. Bila itu? Pukul 8. Itu. Pukul ni. Kata gila. Pelik. Dia kena. Wela jisip nalika. Tu. Jisip nalika. Jisip si. Tengah malam. Baru mula 1. Kena ni kita perlu tahu berlaku tu nak jadi ke hukum ni. Maka mazhab Hanafi dia kata pagi dia hujung bagi janum. Kan mula 1 dia habis hari di pukul 12. Cabik kata dia memada niat sehari kerana pagi tu hubungnya malam. Nampak dia. Tu dia boleh memada niat. Hak kita kata hak pagi tu tangguh niat puasa sunat.
Orang kata tak kira puasa sunat puasa fardu serupa ya. Orang kata sunat kerana tangguh hadis. Cerah pagi Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam Aisyah, kita ada apa sarapan pagi ni? Aisyah tak ada ke apa dia roti dan sebagainya. Dia makan hari ni aku tak puasa. Makan. Keesokan pula hari lain pula dia tanya, pagi ni kita ada apa sarapan? Aisyah kata tak ada apa sekarang. Ini shaimun. Niat pagi tu tanya dulu ada tak ada, apa tak ada aku puasa. Kita apa tu cari nasi rabu apa dulu tak ada, pergi situ habis puluk-puluk habis belaka. Allah tengok le puyuk rumah pun tak ada nasi. Aku puasa hari ni. Tak ada apa. Puasa kita temu tengah hari nasi engkau tak puasa hari ni. Maka mazhab kita boleh tapi mazhab anak Maliki tak boleh pula. Mazhab Maliki kalau mula masuk dah puasa sunat pun semai sunat pun tak ada nak berhenti tengah jalan. Haram. Wa atimmus siyam thumma atimmus siyama ila al-lail. Dia pergi kot tu. Kamu sempurnakan puasa sampai ke malam. Puasa sunat pun. Kita sunat tak apa. Kenapa? Kerana orang mengerja sunat bagi amal diri. Amal diri sendiri. Orang yang mengerja sunat amal diri sendiri. Dia sudah diamal. Amal tak boleh? Boleh. Amal tu tak boleh. Siapa amal? Diri sendiri amal dah. Tak ada apa. Puasa lewat 3 jam, lapar, buka. Mai sunat puasa gaji, nak maya lapar rakaat mula tu, niat op. Dah lapar rakaat. Gilih 4-5 rakaat puasa tarak berhenti. Ada apa-apa. Masa kita tu, masa Maliki jangan tak boleh. Ya tengok dia ada rengit gitu. Sabit tu tak boleh kita nak taklid mazhab, nak turut sebagai cari senang, cari mudah tak boleh. Nah, tu dah ya dah. Baik. Kalau itu dia kira awal dia tu dah tu. Dia kira awal dia. Awal bulan dia mengana sehari bulan dia betul lah perempuan datang manak. Jadi manak dia tu nak puasa bercakap. Azan nak puasa dia tu. Tapi oleh kerana manak datang mai kota mai perempuan tak boleh nak puasa. Sampai 4-5 hari baru habis mula tu kata awal bagi dia lah tu. Gitu. Tu. Ya. Tetapi azan tu dah ada dah azan nak puasa. Niat tak boleh berkeharan niat puasa. Tak kan? Bagi perempuan yang dah lahir tu.